So aku tahulah kau nak hari makan free, ingat kata bapak kau. Macam tu hari ni pasal kes influencer nak makan free sebab ada followers 40,000. So bagi aku macam tak boleh belas ya. Sebab aku pun, walaupun aku selalu buat review makan dekat kedai makan kan, itu pun aku bayar tau, bukan free itu pun aku mesti bayar. Walaupun aku boleh followers baru 4,000. Tapi yang paling aku syukur alhamdulillah lah, ada juga lah orang nak paid review dengan aku lah, dengan macam ni kan. Kau tengok walaupun aku orang nak paid review, tapi aku macam tak apalah kan, ikut macam paid, macam nak bayaran tu ikut pada dia lah nak bayar macam mana kan. Sebab aku macam mana aku boleh buat, nak review ke dia punya kedai, it's okay, aku buat mana yang aku mampu. Okay, itu pun aku pun setiap hari aku fikir, yelah aku ni baru follower berapa ribu je. So aku macam fikir yelah mungkin kena bayar kan. Walaupun dia suruh makan free ke apa, tapi kita ni macam ada perasaan malu, ada perasaan macam aku nak support satu bangsa dengan aku, aku kenalah bayar kan, nak support macam tu. So macam bila kau fikir kau nak makan free sebabkan followers kau banyak, so macam tak logik. Tapi melainkan kalau owner tu panggil kau, kalau dia panggil kau untuk paid review, baru kau boleh kami apa semua video apa. Tapi bila kau owner pun tak panggil, owner pun tak kenal kau, dia tak panggil kau untuk paid review, kau tak perlu kau nak buat macam kes macam tu. Kau nak makan melantak macam tu, lepas tu kau cakap dia kau kena owner kau nak makan free apa semua tu. Sebabkan kau punya tu followers baru 40,000, itu pun tak tahu kau punya followers tu beli ke tak tahulah kan. So bagi aku, kau siapa-siapa lah kan yang ada pasal malu tu, fikirlah kan. Yang influencer yang followers 100,000 ke atas pun tak terpanggil, itu pun diorang still kena bayar tau, bukan free. Korang kena ingat lah, jangan buat malu lah kan. Kita sebagai content creator ni, kau nak makan mahal-mahal, kau ikut poket lah, macam tu. Kau jangan nak melantak, lepas tu tiba-tiba kau nak free sebab followers kau baru 40,000, kau nak makan free. Janganlah macam tu kan. Orang pun business, aku ni business, so aku tahulah kau nak hari makan free, ingat kata bapak kau. Macam tu. Janganlah, kita kena common sense lah, panggil common sense. Okay, tu je nak cakap. Okay, bye.